Budak hilang. Kadir kau tengok ni. Kes budak hilang lagi. Hari-hari kes budak hilang. Entah, saya pun tak faham lah bos. Apa yang diorang nak dengan budak-budak pun tak tahu lah. Diorang colik budak-budak ni. Diorang jual organ budak ni dekat orang luar. Dapat banyak duit. Jual organ? Dapat duit ke? Macam-macam dunia zaman sekarang ni. Kadang-kadang Kadir, semua benda ni berlaku keadaan yang memaksa diorang. Betul lah tu. Saya nak pergi toilet sekejap Kadir! Kadir, bangun. Hei, kau tak mati lagi. Ajal belum jumpa kau lagi. Jai, aku kat mana Jai? Jai. Kau kalau apa ni, kau relax kejap boleh? Sekarang ni kita kat dunia lagi ni. Kau belum mati lagi, kau tahu tak? Jai, aku janji aku bayar Jai. Hutang-hutang kau aku bayar Jai. Kau nak bayar hutang aku? Kau nak bayar? Sekarang ni aku paling pantang. Orang berjanji tapi tak tunaikan. Orang berhutang tapi dia tak bayar, kau tahu? Kan aku rasa bermurah hati dekat kau. Aku ada dua soalan. Kalau kau jawab soalan aku, dua-dua tu betul, yang aku suka, aku bagi kau 2 minggu untuk kau bayar balik hutang aku. Kau nak? Nak. Soalan yang pertama, aku layan kau baik tak? Baik. Apa? Baik. Aku memang layan kau baik. Aku suka. Soalan yang kedua Kau dah kahwin kan? Betul? Betul tak? Betul. Kalau kau jadi duda, tak habis lagi. Aku nak tunjukkan kau ni. Kalau kau jadi duda, bini kau ni lawa tak untuk aku? Jai, jangan Jai. Tolong Jai. Jangan. Aku tak sukalah jawapan macam tu. Aku tak suka. Sekarang kau ada masa 1 minggu lagi nak bayar hutang aku. Sekarang kau nak buat apa? Jai, aku janji dengan kau, aku bayar semua hutang kau. Tapi apa? Kau ni banyak betul lah mudah. Aku pening. Jai, aku janji Jai. Aku bayar hutang kau. Aku kerja dengan kau. Apa yang kau nak aku buat. Wah. Good boy. Macam mana kau nak kerja dengan aku? Kerja macam mana? Aku tahu. Apa kata kau tangkap budak? Kau tangkap, aku dapat jual. Tapi siapa Jai? Anak bos kau tu, Jasmine. Hello, Asang. You mau hantar bila? Petang Okey. Ya. Tengok ni. Ibu belikan cincin baru untuk Amin. Apa lagi ni Amin? Ayah ni rabun lah. Mana nampak cincin coet macam tu? Sayangnya tak sporting betul lah. Nanti kalau Amin dah tak ada, ayah rindu dengan suara Amin. Amboi, cakap macam orang tua. Jasmine, apa cakap macam tu? Tak baik tau. Apa tak elok maknya? Kalau dia tak ada, tenang sikit hidup ayah ni. Dah lah. Amin tak nak cakap dengan ayah sejam. Amin merajuk. Bos. Sorry lah kacau hal anak-anak. Ni, nak letak mana ni? Abang Kadir ni. Kacau je lah. Dah lah. Bye.
Oi, Kadi. Ya bos. Kau pergi mana ah? Aku tunggu kau berjam, kau tahu tak? Semalam saya ada hal urgency je ni. Bapak saya sakit ah. Hah? Bapak? Bapak kepala bapak kau. Bapak kau dah lama meninggal, Sitan. Jap. Kenapa dengan muka kau ni? Ni. Jatuh motor semalam bos. Allah, sakit tu lah. Jatuh motor? Kadi. Kau tak payah nak menipu aku lah. Kenapa muka kau ni? Kadi. Kau cakap dengan aku betul-betul. Siapa buat kau ni? Tak ada siapa bos. Kan saya cakap. Jatuh motor. Kalau tak ada siapa-siapa buat, takkan jadi macam ni. Bos ni jangan risau sangat pasal saya. Saya okey je lah bos. Saya kan ada Allah. Allah tu maha melihat. Tapi bukan dia je yang melihat betul. Apa maksud kau ni? Aku tak faham lah. Tak ada apalah. Saya mau kerja lah. Tak nak aku kena buat juga benda yang Jay suruh. Tapi kenapa Jasmine, ya Allah. Abang Kadi tahu tak? Tak. Ish, dah sporting ni Abang Kadi ni. Budak ni. Kan abang tengah busy ni, nampak ni? Tengah busy ni. Alah. Ni, sebenarnya Jasmine nak cakap. Jasmine suka abang kerja dengan ayah. Yelah, Jasmine kan anak tunggal. Tak ada siapa nak bergurau dengan Jasmine ni. Sebab itulah Jasmine dah anggap abang sebagai abang kandung Jasmine. Nak muntah abang dengar macam tu. Dah pergilah sana buat kerja sekolah ke apa. Kau kan banyak kerja sekolah. Nanti abang kena pecat dengan bapak kau nanti kau. Tak best lah abang kandung ni. Minta maaf Jasmine. Jasmine, buat apa tu? Tengah baca nota sebelum pergi sekolah nanti kedua. Jasmine, abang nak tanya sikit boleh? Tanyalah, kenapa? Yalah, Jasmine kan pergi sekolah kan sorang-sorang kan. Tak takut ke kalau nanti sorang-sorang? Tak serong doh bang tanya soalan macam tu. Saja je abang tanya. Ni abang saja nak ingatkan Jasmine. Abang ada dengan Jasmine, walau apa pun yang berlaku. Belik-belik lah abang ni suka budak-budak. Belilah. Damin, jom. Ya. Dah sampai dah sekolah. Ni ibu nak tanya. Tadi kenapa cakap macam tu dekat ayah? Tak sayangkan ayah ke? Tak adalah Bu. Jasmine saja je nak ngusik ayah tu. Lagipun kan Bu, sebenarnya Jasmine sayang sangat ke ibu dengan ayah. Yelah, Jasmine dah tak ada siapa dah. Jasmine kan satu-satunya anak ibu dengan ayah. Ibu dengan ayah takkan biar siapa-siapa pun rampas kebahagiaan Jasmine. Dah ada lagi masuk sekolah. Okay. Bye-bye. Bye. Dia balik pukul 5. Jasmine balik sekolah biasa pukul apa? Dalam pukul 5 macam tu. Lepas tu tunggu kat mana? Depan sekolah. Dulu biasa paling lambat ambil pukul apa? Paling lambat dalam pukul 5.30 lah. Jasmine, jangan macam gitu lah. Mak tengah buat kerja. Yelah, belum. Kau kena pastikan dah ambil sebelum pukul 5.
Kau kena ingat aku buat semua ni sebab nak bayar hutang kau je tau. Jap. Ni abang tanya banyak-banyak soalan ni kenapa? Lah, kata dah anggap abang ni macam abang Yasmin. Betul juga. Nak tak kalau satu hari nanti abang ambil Yasmin balik sekolah? Kau nak mati dia. Betul ke ni bang? Betul lah. Lepas tu kita boleh pergi jalan-jalan. Okey, yang ni Jasmine nak. Tapi abang kena bagi tahu ke ibu dengan ayah. Nanti abang cakap lah. Cus. Sepanjang aku hidup, aku tak pernah rasa senang. Selepas ayah meninggal, aku kena buang kerja. Hidup aku ni jatuh di tangga. Aku nak kau bayar 2 kali ganda. Aku tak ada pilihan lain selain pinjam Anum untuk teruskan hidup aku. Dan sekarang, hidup aku merana. Hei Gadis, jauh menang. Kau fikir apa tu? Tak ada apa abang. Gadis. Gadis, kalau kau ada masalah, kau beritahu aku. Yalah bang, kalau saya ada masalah nanti saya beritahu bang. Abang ingat tak dulu yang abang pernah cakap kat saya pasal rumah putih tu? Rumah putih tu kenapa? Gadis, kau tengok tempat ni. Tempat apa ni bang? Inilah tempat niaga aku dulu. Orang gelar dia Rumah Putih. Tapi kenapa dia macam ni? Ni tempat apa sekarang ni? Sekarang ni jadi tempat penjenayah. Mak-pek selalu lepak kat sini. Orang gelar sekarang Black Area. Tak ada apa abang. Saja je rumah tu. Kalau saya ada masalah, saya suka pergi situ. Kau ni Gadis pelik-pelik je lah. Itu tempat Black Area tau. Orang-orang yang bermasalah je kat situ. Kau jangan cakap kau ambil barang Tak ada lah abang. Tahulah saya. Sekian ni call pula. Hello Kian, apa? Aiza, kau tak datang ke gotong royong kat masjid hari ni? Hari ni Yelah, hari ni. Habis bila lagi? Aduh, aku lupa lah. Sekejap lah. Aku cakap dengan lelaki aku on the way. Ni lah. Tahu, sekejap tau. Bang, saya baru ingat lah hari ni ada gotong royong kat masjid. Habis tu siapa nak hantar ni, Jasmine? Tak apalah, abang hantar. Habis tu kedai macam mana? Kan tutup lah. Tak apa bang, kak. Saya boleh hantar. Terima kasih lah. Nanti balik kakak ambil Tahu, aku pergi dulu lah bang. Ni Jasmine. Ni nanti pergi sekolah abang Kadir hantar. Balik ibu ambil tau. Okey. Bye. Betul ke Gadis kau boleh hantar? Boleh. Jasmine tu dah macam adik saya abang. Yelah. Saya nak pergi sambung kerja. Ni Jasmine. Balik siapa ambil? Ibu lah sebab ibu dah cakap tadi. Kenapa? Abang ambil lah. Nak. Nanti sebab abang pun nak singgah mana-mana nanti. Ayolah. Tapi nanti abang kena cakap dengan ibu tau. Ya, nanti abang cakap. Okey, bye.
Stok telur ni habis ni. Oi, Gadis. Bang. Telur grade C ni habis stok ni. Kumar kata putus stok. Kenapa pula? Tak tahulah, kata ayam tak bertelur kot. Ayam tak bertelur? Macam-macam lah kau ni, Gadis. Dah nak pukul 5.30 ni. Kau ambil anak aku jap. Bang. Jap. Ha. Aduh, mana Abang Kadir ni? Nak ke apa dah ni? Tadi janji ke apa? Dah lah panas ni. Aduh, hai. Sampai pun. Aduh bang, kenapa ambil lambat? Tadi dah janji pukul berapa, ni dah pukul berapa? Aduh. Kenapa bang? Abang Kadir kau tak ada. Bang. Abang, Jasmine hilang. Hilang? Dekat mana? Saya tak tahulah. Saya sampai sekolah tadi, tiba-tiba hilang. Hai, mana si Jasmine ni? Katanya balik awal. Kumpat dah ni. Cikgu. Ada nampak anak saya tak, Jasmine? Jasmine? Budak-budak semua dah balik dah ni puan. Jasmine tadi saya nampak dia ada orang ambil dah naik kereta. Kereta? Abang ada dendam dengan siapa? Nak dendam dengan siapa pula ni? Tak bang, Kak. Sekarang ni orang culik budak bukan sebab nak duit je. Apa kau cakap ni? Bang, abang tak ingat ke pasal rumah putih bang? Ya Mr. Wong, itu punya budak I dah jaga baik-baik. Memang cun-cun kasih untuk you punya. Takkan ada masalah, takkan ada problem. Tolong! Lepaskan aku lah, kenapa? Kau nak minta tolong siapa? Kat sini tak ada siapa-siapa pula. Kau dengan aku je. Lepaskan aku lah, aku nak balik. Kau nak balik pergi mana? Sebab aku nak jual kau. Nanti aku boleh dapat banyak duit. Kau tunggulah Abang Kadir datang. Habislah kau setan. Abang Kadir kau tu dah jadi anjing aku. Ni, yang tangkap kau ni plan dia. Kau plan aku. Abang Kadir tak macam tu. Kau je yang jahat. Mana kau tahu aku yang jahat? Abang Kadir kau tu yang jahat. Percaya dah Jasmine. Abang Kadir tak nak semua ni. Abang cuma terpaksa. Kadir tu dah lama dendam dengan korang. Kalau aku berdendam, dah lama aku buat. Sekarang ni, aku berdendam dengan kau, Jai. Kau ingat, semua orang buat sebab terpaksa. Semua tu dibuat dengan niat. Abang minta maaf, Jasmine. Abang akan tebus semua kesalahan abang. Kadir, kau cakap dengan aku betul-betul. Siapa buat kau ni? Tak ada siapa, bos. Kan saya cakap. Jatuh motor. Kalau tak ada siapa-siapa buat, takkan jadi macam ni. Bos ni jangan risau sangat pasal saya. Saya okey je lah, bos. Saya kan ada Allah. Allah tu maha melihat.
Tapi bukan dia je yang melihat betul. Apa yang kau dia cuba sampaikan ni? Hai. Aku nak balik lah. Hei, kau mana boleh balik? Kalau kau balik, aku tak boleh jual kau. Lepas tu aku nak makan apa? Sebab kalau aku jual kau, aku kaya. Suka. Jai. Mamen. Jai. Kau tak payahlah takut-takutkan budak tu. Aku ni nak berterima kasih kat engkau. Sebab engkau mudah urusan aku. Sekarang ni, hutang aku dengan kau dah settle. Kau jangan kacau aku, keluarga aku dengan bini aku lagi. Mat, jangan garang sangat, Mat. Aku tahu kerja aku. Kau faham? Abang Kadir. Kau nak tahu tak? Aku ni tak suka kerja dengan bapak kau sebenarnya. Aku buat semua ni untuk kebaikan aku sendiri. Kau faham tak? Sampai hati Abang Kadir buat macam ni kat Jasmine. Jasmine dah anggap abang macam... Macam apa? Aku benci lah dengar ayat tu. Aku plan semua ni sebab aku nak balas dendam kat bapak kau. Sekarang ni kau duduk sini. Tunggulah nasib kau. Betul kan aku cakap dengan kau? Abang Kadir kau yang dah plan semua. Dah lah tuak. Sabarlah sikit. Saya nak sabar apa? Anak saya tu. Kan kita dah buat report polis. Sekarang ni kita tunggu je lah apa-apa update daripada polis. Hari tu masa saya pergi sekolah Jasmine, ada cikgu yang cakap, Jasmine naik kereta Saga, warna kelabu. Saga kelabu? Kereta Kadir tu. Assalamualaikum. Bang, Kak. Macam mana dengan report polis? Ada update ke? Kadir, kau bagi tahu aku. Mana kau suruh anak aku? Saya tak tahu, bang. Kadir, kau jangan tipu aku, Kadir. Kau bagi tahu aku. Kenapa kau buat semua benda ni? Bang, kalau bukan pasal anak abang, bini saya bila-bila matilah dengan tangan dorang. Habis tu, apa kena-mengena dengan keluarga aku, sial? Bang, saya ada plan. Saya boleh tolong abang. Apa plan kau? Mr. Wong. Budak tu ada je. You hantar je budak you. Anytime. Okay? Alright. Kaya. Woo. Aku budak Mr. Wong. Aku datang sini nak ambil budak tu. Laju juga Wong ni buat kerja. Tak apa, jom aku tunjuk sana. Sini. Inilah budaknya.
untuk Mr. Wong kau dah jaga baik-baik punya. Silakan. Pasal duit kau tak payah risau. Nanti Mr. Wong transfer kat kau. Tak ada hal lah. Mr. Wong punya duit aku percaya dia. Tak ada halnya. Ya, Mr. Wong. Tak dapat datang hari ni, tak dapat datang. Lu jangan main gila, Mr. Wong. Ni budak lu kan? Hari ni I mana hantar budak. Oi! Enjai. Jasmine. Ayah. Jasmine. Pergi dekat ibu. Celaka kau. Berani kau culik anakku? Celaka kau. Binatang kau. Berani kau kacau family aku Aku akan sumbat kau dalam penjara. Abang Kadir! Kadir. 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 Alhamdulillah semuanya dah settle. Abang, pasal semua benda yang dah berlaku ni melibatkan keluarga abang, saya minta maaf Tak apalah Kadir. Benda dah lepas, kita jadikan pengajaran. Ni aku nak pesan dekat kau. Lepas ni kalau ada masalah, cerita dekat aku. Jangan pendam-pendam. Jangan pinjam along macam hari tu. Baik bang. Jasmine pula, jangan suka-suka nak cerita dekat orang privasi kita. Tapi siapa pun lah, ingat tu. Baik ayah. Ni Abang Kadir. Jasmine ingat Abang Kadir ni jahat. Takkanlah. Kata dah anggap abang ni macam abang Jasmine, kan? Betul? Aku terima sebab lima dia terjawab. Dia baru cabut tadi. Masa terpelanting. Binatang kau. Berani. Berani. Lagi sekali.